Antara RTX 4050 dan RTX 4060, yang mana lagi best? Sebelum tu, pastikan korang follow, like dan share dulu video ni. First, korang kena tahu RTX 20, 30, 40 tu adalah nombor siri. Sekarang kita nak tahu perbezaan antara nombor belakang 50 dan juga 60. Untuk prestasi dan kelajuan, 60 lebih laju dari 50. RTX 4060 mempunyai CUDA cores yang lebih banyak, clock speed yang lebih tinggi dan juga bandwidth yang lebih besar. So, lebih sesuai untuk gaming dan juga kerja berat macam video editing. Untuk memori grafik ataupun VRAM, RTX 4050 selalunya ada 6GB DDR6 VRAM. Untuk RTX 4060 selalunya datang dengan 8GB DDR6 VRAM. Lebih banyak VRAM membantu bila menggunakan resolution yang tinggi atau game berat yang mempunyai banyak tekstur. Total graphic power untuk RTX 4050 adalah 35W hingga 115W. Untuk RTX 4060 pula adalah 35W hingga 140W. Maksudnya, untuk RTX 4060 boleh guna lebih banyak kuasa dan juga prestasi tinggi. Tapi untuk RTX 4050 lebih jimat bateri. Untuk RTX 4050 dia adalah Full HD. So sesuai untuk casual gaming macam Among Us, The Sims 4. Bukan itu saja, korang juga boleh guna untuk editing ringan dan penggunaan biasa. Tapi untuk RTX 4060 menggunakan 2K resolution dan lebih baik untuk gaming AAA. Contoh macam Cyberpunk, F123 dan banyak lagi. Bukan tu saja, korang juga boleh guna untuk rendering 3D dan editing video 4K. Dah faham sekarang? Nak tahu apa lagi? Korang komen je dekat bawah.